Okey, seperti mana yang kita sedar, kita nampak agak ketara sekarang perpecahan di antara ahli-ahli politik di Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Pembangkang ni agak ketara. Satu perkara yang kita telah dari awal menjangka akan berlaku, telah pun berlaku dan sedang berlaku. Contohnya, kita nampak baru-baru ini Rafizi Ramli meletakkan jawatan CEO daripada Kerajaan Negeri Selangor ni yang menjaga hal ehwal keuangan, dan beliau memberi notis 24 jam. Selaku seorang pemegang jawatan yang begitu penting dalam usaha so-called dengan mereka hendak memperkasakan Kerajaan Negeri Selangor ini, tindakan yang dibuat oleh Rafizi Ramli untuk meletakkan jawatan dalam masa 24 jam ini menunjukkan ada satu perkara yang dia tak dapat sabar lagi. Memang marah sungguh. Kalau benar-benar tiada masalah dalam pergerakan mereka ini, maka dia seharusnya seperti mana-mana organisasi perlu ada tempoh masa 30 hari dan sebagainya. Perkara ini tak berlaku. Ini menunjukkan bahawa beliau memang rasa tidak puas hati dengan beberapa tindakan-tindakan serta keputusan-keputusan termasuk tindakan yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk mohon balik. Khasnya Unicel mohon balik daripada PT-PTN, diteruskan bantuan pinjaman untuk pelajar-pelajar mereka. Ini saya rasa mungkin di antara sebab-sebab yang beliau rasa beliau amat tidak setuju dengan cara pentadbiran yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Selangor Darul Ehsan. Dan bukan saja itu, perkara ini akan berleluasa lagi. Kita nampak setiausaha politik yang amat berhormat Menteri Besar Negeri Selangor juga dalam keadaan tertekan. Dan kita nampak juga ini merupakan satu konspirasi di antara mereka. Biasanya mereka mengatakan pihak Barisan Nasional lah konspirasi ini dan konspirasi itu. Hakikatnya mereka lah yang mewujudkan segala konspirasi dalam bidang politik di negara kita ini. Tak apalah, itu cara mereka, dan kita sedar bahawa mereka tidak ada keupayaan untuk mentadbir Kerajaan Negeri Selangor. Dengan Rafizi Ramli meletakkan jawatan beliau juga tidak percaya bahawa Negeri Selangor ini dapat menunaikan janji-janji mereka semasa pilihan raya umum yang ke-12. Sekarang sebelum mereka membentangkan manifesto untuk pilihan raya umum ke-13, dah dia letak jawatan. Ini menunjukkan beliau sendiri tak percaya kebolehan Menteri Besar mereka sendiri.